Dah 3 tahun. 3 tahun. Besar, tinggi dah. Cabaran dia. Kita tanam busuk. Kita busuk. Kita besar dia tumbuh. Masya Allah, dia besar. Kita tengok duri hitam. Duri hitam pun dah subur. Tengok daun dia. Baru kita buat semburan tadi. Racun serangga. Ini pokok duri hitam pun dah tinggi. Usia 3 tahun juga. Masya Allah. Tambah lagi. Boleh buah. Lepas pokok ini memang kena jaga. Takut anak-anak. Kita tengok musangking. Ini musangking tau. Ini musangking kita. Nampak? Dah cantik dah. Kita pelihara, kita jaga dahan-dahan untuk buahnya. Musangking cantik dah ada. Kita buang tunas-tunas air kat sini. Ni pun kena buang ni. Kalau tunas air ni nanti kita kena buang. Dahan-dahan. Okey, tu dahan cantik lah. Musangking. 3 tahun. Musangking usia 3 tahun. Okey. Sekarang tengok. Kita tengok pokok udang merah. Isi dia warna oranye tu. Nampak? Tak tahu dia oranye tak ada oranye, kuning tak kuning. Tengok belakang dia. Nampak? Tahu dah. Isi dia warna kuning. Oranye isi dia. InsyaAllah. Ini duri hitam. Bukan duri hitam. Ini pokok tu. Udang merah. Isi dia pun merah lah. Udang merah. 2 tahun. Alhamdulillah. Apa ni lah. Akar dia dah tumbuh dah nampak. Pun kena jaga. Anak-anak yang makan. Takut anak-anak yang makan, kita jaga. Ini pokok udang merah kita. Dahan kita dah jaga. Ini dahan buah. 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 Kita simpan dahan buah ni. Nanti dahan yang naik ke atas kita potong. Musangking. Musangking. Memang kena jaga betul-betul musangking. Pokok 3 tahun. Alhamdulillah dah cantik semua. Udang merah, musangking, tekar. Ini pun tekar. Tu durian apa bang? Bang, ni. Ni. Yang baru tanam ni. Ni yang baru tanam ni apa? Ni bagi penerangan sikit. Ni. Nampak macam okey dah kan? Oh tu. Ni tanam semula kan? Ni. Tu anak duri hitam. Oh, ni anak duri hitam. Dah ada buat cantuman tak? Pokok ni asalnya tanam biji. So dicantum dengan duri hitam. Jadi yang tumbuh sekarang duri hitam lah. Sini pusat cantuman dia. Ni sekarang duri hitam. Oh, sekarang atas ni duri hitam. Tapi dia telah banyak diserang. Oh, hawar ni hawar daun kita dah spray tadi. Nanti tengok minggu depan kita spray lagi. Kalau ada perubahan insyaAllah, mudah-mudahan. Tapi dia masih kecil lagi, tak apalah, kita biar je dulu dia tumbuh. Okay. Ini anak duri hitam. Sama yang tu lah. Anak duri hitam tak? Itu dia. Itu anak dia lah. Ini anak berserah. Oh, ni baru tanam ni. Ni. Dah ni. Kita berserah sajalah. Pokok berserah.
Oh, daun ni dah okey dah ni. Dulu dah nak mati. Oh, dah cantum-cantum dengan kita pokok buat apa ni? cantum sikit. Mudah-mudahan dia tumbuh lah. Oh, nak buat kaki ganda? Nak buat kaki ganda ni. Tapi kita buat cara lain sikit. Tapi kalau dia dah okey, esok kita potong lah yang atas ni. Yang ni kita potong. Dia melekat terus. Ini berserah. Okey, durian berserah. Berserahlah diri. CHANEE. Ini tumbuh cantik. Pokok dia tumbuh cantik. Tapi terlampau rendah. Yang rendah tu mungkin kita akan potong lah, insyaAllah. Dia besar nanti. Masa ni kita biar dia besar dulu. Besar dulu. Okey. Dia tumbuh cantik sangat lah ni. Yang ni tak ada masalah pokok ni. Kanopi dia cantik. Pokok ni dia cukup air. Oh, kaki ganda dah lah. Pokok ni sebenarnya dia kuat sekali. Keliling dia semua batu. Dia ditanam di celah-celah batu. Tu dia. Kaki ni. Limau ni tak habis lagi balut. Tapi dia nak ada balut dah banyak buah ni. Peluh. Beratus buah ni.